Kenapa 10 dinar ini boleh selamatkan masa depan awak? Bila kita ada emas, tak kisahlah berapa nilai dia sekalipun, kita ada satu aset yang selamat dan kekal nilai dia. Emas ini ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan bumi dan langit, dan salah satu ciptaan Allah ialah satu jenis besi yang bernama emas. Emas ini bila kita lihat pada zaman Nabi Muhammad SAW, 1 dinar emas boleh beli seekor kambing. Dan pada zaman kita, 1 dinar emas masih lagi boleh beli seekor kambing. Jadi kita boleh nampak dekat sini, emas nilainya kekal dan kuasa belinya kekal. Berbeza pula dengan ringgit. Ringgit pada zaman ibu bapa kita masih kecil dulu, 10 sen boleh beli sebungkus nasi lemak. Tapi zaman kita sekarang, kalau kita nak beli sebungkus nasi lemak, mungkin kita perlu bayar RM2. Jadi mata wang nilainya makin lama makin jatuh kerana harga barang makin lama makin naik disebabkan inflasi. Nombornya sama, tapi nilainya makin susul. Emas tidak. Pada tahun 2000, 1 gram emas bernilai RM30 1 gram. Tahun ini, tahun 2025, 1 gram emas hampir pernah cecah RM600. Jadi dalam jangka masa 25 tahun, harga emas naik hampir 20 kali ganda dalam jangka masa 25 tahun. Jadi bagi sesiapa yang telah mula melabur emas sejak tahun 2000, dia dah untung banyak sangat sebenarnya. Dan psikologi di sebalik emas ini juga sangatlah berbeza. Bila kita ada emas sama ada 10 dinar ataupun 100 gram, kita akan rasa nak beli lagi dan lagi emas. Kalau kita ada cash, lagi banyak cash kita ada, kita akan fikir nak spend lagi dan lagi. Jadi walaupun cash dan emas dua-dua ada nilai, tapi psikologi di sebaliknya berbeza. Siapa yang ada emas, sudah tentu dia ada duit. Siapa yang ada duit, belum tentu dia ada emas. Jadi saya nak ajak anda semua untuk mulakan simpanan emas pertama anda hari ini. Jangan lupa follow saya. Saya Dr. Umar. Assalamualaikum.